Okay, jom Yana nak tunjuk korang macam mana nak bancuh air Belgian chocolate drink versi special. So, jom. Barang-barang dia, shaker, air masak, cup, straw, air Belgian kita. And then kalau nak buat special, kena ada coklat sirap dan juga whipping cream. Dan lagi satu, ais batu. Ambil air, masukkan mengikut ukuran. Jangan risau, nanti korang dah join Yana akan bagi tahu korang dia punya tutorial and recipe dia lah. Okay, masukkan air masak sahaja, tak perlu air panas. Okay, lepas tu masukkan 1 sachet kita punya powder Belgian ni. Okay, and then kita tambah lagi sikit. Nanti lepas korang join Yana akan bagi tahu korang ukuran dia berapa. And then kita shake. Buat versi special, kita kena letak coklat sirap ni lah. So kita letaklah keliling kita punya cup, kita punya coklat sirap ni. Cantik kejadiannya, dia turun ke bawah macam ni. Lepas tu baru kita masukkan ais ketul. Nampak tak? Senang je korang nak buat kita punya air ni. Okay, so masukkan. Nak buat special, wajib adalah ini. Kita coklat sirap atas ni untuk dia punya drizzle lah. So siaplah kita punya air Belgian chocolate drink versi special. Nampak ni. Okay, so satu cup ni selalunya kita akan jual RM7 ataupun RM8. So yang mana nak buat bisnes untuk air Belgian chocolate drink ni, okay, korang boleh DM Yana akan ajar korang macam mana korang boleh dapat RM1,000 ke RM3,000 dalam masa sebulan dengan hanya jual air coklat ni. Pergi DM Yana sekarang.